Ramai orang sebenarnya akan lebih kaya jika mereka tak melabur terlalu awal. Bunyi macam pelik sebab hari ini semua orang bercakap tentang pelaburan. Saham, kripto, trading, flip sana, flip sini. Tapi hakikatnya, ramai yang belum ada simpanan tapi dah sibuk nak melabur. Simpanan kecemasan belum cukup lagi. Komitmen bulanan pun masih ketat. Tapi dah nak kejar pulangan besar. Bila pasaran naik, semuanya nampak mudah. Tapi bila pasaran turun, barulah kita sedar simpanan pun tak ada, laburan pun rugi. Akhirnya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Sebenarnya, ramai orang akan jadi lebih kaya kalau mereka fokus menabung dahulu. Menabung secara konsisten, tukar simpanan kepada aset sebenar. Kumpul sedikit demi sedikit tanpa sedar, nilai kekayaan akan semakin kukuh. Atuk nenek kita dulu pun tak tahu pun pasaran saham, tak tahu timing terbaik, tak tahu analisis ekonomi. Tapi mereka kaya dengan tanah, kaya dengan emas, kaya dengan aset yang sebenar. Sebab mereka fokus satu perkara saja, cari duit dan menabung. Bila simpanan dah kukuh, barulah melabur dengan lebih tenang. Tak panik bila pasaran jatuh, tak terpaksa jual ketika rugi dan tak mudah buat keputusan terburu-buru. Sebab itu, kalau hari ini simpanan kita masih belum kukuh, kita tak perlu terlalu cepat melabur. Fokus dahulu bina asas kewangan. Simpan, konsisten, kumpul aset sebenar. Ramai sebenarnya akan lebih kaya bukan kerana mereka bijak melabur, tetapi kerana mereka sabar menabung. Begitulah.